Assalamualaikum. Boleh tak kenalkan sikit nama awak apa? Okay, Waalaikumsalam. Saya Muhammad Abdul Zakwan. Saya tingkatan 3. Apa dah dengar tak sebelum ni pasal pelaburan? And then apa yang awak faham setakat ni? Saya faham lah pelaburan sebab masa saya Form 3 ni saya ada belajar. Lepas tu yang saya faham, saya ada pelaburan ni dia macam dia masuk duit kat bank tu dalam tahun-tahun ataupun bulan-bulan dia ada bagi duit ikut percentage je. Ikut rate yang ditetapkan oleh setiap bank. Okey, soalan ketiga. Hari ni ada program bijak pelaburan. Jadi apa harapan awak dekat program yang kita orang akan buat ni? Harapan saya bolehlah belajar sambil main sini kan. Saja. Okey, terima kasih. Sama. So, bincang dalam kumpulan and then tulis dekat mana-mana, catatkan mana-mana. Hands up! Kumpulan itu defend. Again. One, hands up. Dalam stabilkan kewangan dan juga ilmu. Sekiranya hari hujan, pergian akan kurang kerana melabur separuh. Kemudian, kelas matematik juga penting untuk peperiksaan akan datang walau tiada pulangan. Okey, boleh terima. Kalau baca semua terma dan syarat sebelum tekan setuju.
spend duit, labur duit, membeli saham. Senang kita nak ajar adik-adik lah cara gunakan duit ni untuk dapat untung ataupun sedang. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama awak siapa? Nama saya Nuzul Faidi bin Nuzai. Okay, awak dari kelas mana? Saya kelas 3 Krom. 3 Krom. Okay, soalan pertama. Okay, lepas join program ni, apa benda yang baru yang awak belajar ataupun awak dapat tahu? Saya belajar cara nak berjimat cermat. Dan sebenarnya saya dulu selalu membazir. Lepas saya masuk program ni, saya rasa macam saya dah ada sifat-sifat menabung untuk masa depan lah. Oh. Yes. Okey, tu je. Okey, soalan kedua. Selain topik pelaburan, apa bahagian program yang paling menarik bagi awak? Saya rasa semua menarik. Lagi-lagi tadi yang simpan atau belanja. Saya rasa itu sangat bagus sebab kita orang pilih jawapan dan huraikan secara matang. Oh. Okey, soalan ketiga last. Okey, secara ringkas boleh tak bagi maklum balas, and then program ni best ke atau membantu tak, and ada tak cadangan nak improve apa-apa? Saya rasa program ni sangatlah best, sangatlah seronok, sangatlah bagus, sangatlah mantap. Okey, dan bagi saya tiada apa-apa yang perlu diperbaiki. Saya rasa semua dah okey. Okey, thank you. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama awak siapa? Assalamualaikum, nama saya Hafiz. Okey, saya ada 3 soalan. Soalan pertama, lepas join program ni, apa benda baru yang awak belajar ataupun yang awak tahu? Belajar macam kita buat macam harga kan. Tak tahu menyabung untuk berjimat. Okey. Okey, soalan kedua, selain topik pelaburan, apa bahagian program yang paling menarik lah bagi awak? Program yang ikut arahan tu. Oh, Bangsek. Bangsek itu. Okey. Yang ketiga, secara ringkas ni boleh tak awak cakap program ni best ke tak, membantu awak ke tak, and then ada tak cadangan apa-apa yang kita orang boleh improve? Program ni best dan saya boleh berkenalan dengan kakak lain. Dan kalau rezeki boleh jumpa balik lah. InsyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih. Dia Tuan Hamidah binti Tuan Ahmad, penolong kanan hal ehwal murid. Yang berusaha Puan Nur Hidayati binti Jahil, SMP Teknik dan Tekno. Yang berusaha Puan Nur Hayati, guru kaunselor sekolah khusus. Seterusnya anak-anak khusus sekalian. Bangsek tunjuk minila kalau awak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Muhammad Hashimi bin Yaakob, secara Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berusaha Yang Mulia Tengku Hamidah, Yang berusaha Puan Hidayati, guru kanan mata pelajaran teknik dan work business, serta Puan Nur Hayati selaku guru bimbingan dan kaunseling. Tidak dilupakan ya. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Yasir bin Muhammad Yusri, Ketua Program Jejak Pelaburan Hebat Masa Depan, bersama 34 orang fasilitator daripada UTM. Beri tepukan gemuruh kepada mereka. Tanya kepada anak-anak murid-murid tingkatan 3 SMK yang utama, seramai 89 orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran kamu semua. Penghargaan setinggi-tinggi penghargaan kepada pelajar dan pensyarah disiplin
UKM yang sudi hadir untuk program jalinan dan jaringan pada hari ini. Alhamdulillah, setiap tahun ada program seperti ini di sekolah kita. Jadi pihak sekolah sangat mengalu-alukan agar program ini dijalankan. Setiap tahun diteruskan dari semasa ke semasa demi manfaat anak-anak SMK Kajang Utama. Selaku Ketua Pengarah untuk program bijak pelaburan ni, saya mengasyik sangat berpuas hati dengan semua AJK program yang ada, semua exco yang ada, dan tak lupa juga untuk pelajar SMK Kajang Utama bagi sokongan, bagi kerjasama yang sangat-sangat baik. Jadi hopefully program macam ni boleh teruskan lain hari, lain tahun, lain masa. Kami daripada exco program 2 sangat berpuas hati dengan program yang kami lakukan sebab kami dapat sambutan yang sangat meriah daripada student-student kat situ. So boleh buat lagi ke depan. Saya rasa program ni akan memberikan impak yang sangat-sangat positif lah, lagi-lagi kepada student-student pelajar dari segi kewangan ataupun pelaburan melalui game-game yang kita buat, dan juga akan memberikan impak yang positif juga pada kita pelajar-pelajar universiti yang membuat program ni untuk mengetahui macam mana sesuatu program itu dijalankan. Senyum! Apa yang saya dapat dari program bijak pelaburan ni? Kita dapat berinteraksi dengan student, kita dapat ajar student macam mana nak pelabur. So let's go! Jadi program ni sangat enjoy lah. Jadi sama-sama kita boleh buat lagi next time. Itu saja.